Villa Nabila. Dalam dia memang cantik weh. Akar-akar dia yang tumbuh-tumbuh tu macam kau tengok cerita orang putih, cerita fantasi cerita kan. Betul-betul dia kata action, betul-betul scene pemujaan. Dia action dia boom. Dekat area taman rumah aku tu memang dengar cerita lah, ada pontianak tengah keliling satu taman tu. Orang kampung tu dia tak boleh main satu lagu Datuk Siti. Mak bapak dia bangun lah keluar. Sekali buka pintu tu, adik dia kena rasuk. Tak senyum yang kau yang ganggu tempat aku. Itu orang pilih flag berkeliling tu. Gambar dia tengah selfie, ada separuh muka sikit kat sini dan ada rambut terlebih. Dia bagi tahu ayah dia ni dah lama nazak, tapi tengah malam dia bangun. Penduduk kampung Lubuk Mas di Cinderiang, Perak diterlibat syahadat tiada sebarang unsur jenayah dikesan, namun tinjauan berterusan tetap dilakukan sementara itu Ketua Polis Melaka Dato' Sultan. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Yes. Okay, kali ni aku bersama dengan kawan aku. Kalau korang pernah tengok aku punya video-video lawak sebelum ni, parody, dia ni lah yang jadi dia ni lah yang jadi Detektif Conan sebelum ni. And sebelum tu aku dah beritahu korang 80% daripada kita punya penonton tak subscribe lagi tau. Sekarang ni dekat TikTok kita dah berjaya achieve dalam masa sebulan 20,000 followers. Tapi let lu. Okay. Tapi dekat YouTube kita masih belum achieve lagi 10,000 subscribers. So alang-alang korang dah tengok tu, dekat view pun kita dah achieve lebih 10,000 setiap video. Korang subscribe lah. So korang boleh memberikan semangat kepada aku dengan tim-tim aku untuk menjalankan kita punya podcast ni. Okay, kali ni kita bersama dengan seorang guest. Dia adalah seorang pelakon juga. Dia daripada dia buat parody video-video lawak, sekarang ni dia dah level-level pelakon lah. Sekarang jadi lawak dah. Korang dengar suara dia tu, rasanya korang kenal. Okay, perkenalkan diri dia. Airil Hafiz. Hai, Assalamualaikum. Okay, Airil. Okay. Sihat lah? Sihat, Alhamdulillah. Tak buat video parody ke? Okay. Ingatkan tak kenal aku dah. Kenal lah, apa lah kenal. Lagi lah. Airil ni antara guest yang terawal tau aku ajak. Tapi disebabkan dia punya kesibukan jadual, kita kena postpone lama baru dapat. Alhamdulillah lah kita dah dapat dia. Finally lah. Itu pun selepas di push berkali-kali. Kalau dia senyap tu memang tak terfikir lah nak buat. Okay, sebelum tu Ril, kau kenalkan diri dekat dorang kan. Okay, nama saya Rafiz. Saya bekerja sebagai pelakon dan saya juga aktif dekat media sosial lah, macam TikTok dan Instagram. Saya banyak buat konten-konten cinta. Doktor cinta. Doktor cinta. Tapi itulah. Dia banyak puisi lah. Macam puisi, pantun, semua tu saya buat kat saya punya konten lah. Airil ni yang mahal ni dia punya suara. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Suara dia suara komersial lah. Dekat kolej kita ada seorang lagi tapi tak nak cerita lah. Rahsia. Kolej yeah. Dah nampak kita sebenarnya dah kawan lama daripada kolej lagi yang kita kenal. Betul tak? Betul. Yang kita orang dah buat konten sebelum orang lain buat konten. Betul. Daripada sebelum zaman Vine kita dah buat dah. Zaman nak edit tu pakai kalau korang pakai CapCut, korang tak payah cerita lah. Kita punya edit satu video tu 2-3 hari pun siap. Yes. Lama dulu. Susah dulu susah. Sekarang ni semua dah senang lah. CapCut ada. Kamera pun murah. Kamera pun saya dapat. Handphone pun dah boleh dah. Dulu handphone 720. Betul lah. Dia punya resolution kan. Mana dapat sure kan. Sekarang ni nak apa? Cuma itulah harga pekerja tu dah makin jadi lagi rendah. So pada ni dah senang kan. Terbalik pula kan. Patut inflasi makin mahal kan. Ya betul lah. Okay Ril, soalan yang selalu aku tanya dekat guest-guest kan, kau asal daripada mana? Okay, aku boleh ke saya? Boleh aku kau boleh. Kau borak dengan aku ke? Aku nak buka penonton. Boleh. Okay, aku asal macam kau tahu lah, aku daripada Johor Bahru. Aku memang dilahirkan dekat sana. Okay. Daripada aku kecil sampai ke besar. And then kemudian aku keluar daripada Johor tu waktu aku umur 20 tahun. Dah berantau lah. Aku pergi belajar Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mana pula? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okay, kalau dekat Johor Bahru lah, to be specific, mana tempat yang paling seram dekat Johor Bahru ni? Yang semua orang Johor tahu lah. Kalau sebut je kan, macam, jangan pergi situ malam-malam. Dia sebenarnya kan, tempat seram
Kalau aku sebut, orang akan kata alah klise lah, alah biasa lah. Tapi sebenarnya realiti tu lah tempat seram tu. Paling seram lah bagi kau dia kalau kat Johor, JB tu. Okay, kalau dulu kita orang ada Kemayan Mall. Okay, pernah dengar. Kemayan Mall ni adalah Paradigm Mall yang sekarang kat JB. Okay, betul. Dia asal ada Kemayan Mall. Itu ada satu tempat seram. Lepas tu ada Waterfront City. Waterfront City. Waterfront City ni dekat Area Bandar juga, tapi dia dah tutup lama. Memang dah lama gila tutup. Diorang kata kat situ sebab owner tu bunuh diri terjun bangunan tu. Uish. Wallahualam aku tak tahu lah, sebab aku dengar pun masa aku kecil kan. Yang tu apa? Kondo ke apa? Dia mall. Mall juga? Banyak mall. Banyak mall tutup kat situ. Tapi nama Kemayan Kemayan Mall. Kemayan Mall pun dah seram lah. Kenapa nama dia Kemayan lah macam Kemayan? Tu lah pasal aku tak tahu. Sebab aku lain-lain dah ada lah Kemayan Mall. Tapi ada satu kes lah kalau kau pernah dengar kan. Anak aku cerita terus ke? Kau nak tahu intro dulu? Teaser dulu lah. Teaser dulu, okay. Kenapa dekat mana? Kemayan Mall? Kemayan Mall tu ada satu kejadian. Kisah ni memang tutup viral. Aku rasa hampir satu Malaysia tahu cerita ni. Pasal ada orang Singapura, dia datang belanja dekat Kemayan Mall. Kemayan Mall tak wujud lagi. Pernah dengar. Boleh lah dalam cerita sikit pasal Kemayan Mall. Kau tak naik satu tempat yang tak tahu lagi ke? Apa? Yang paling famous sekali. Yang paling seram lah. Tak, yang paling seram dan paling famous sekali. Kau siapa? Tadi kita dah cerita lah dekat belakang kamera. Apa? Villa Nabila. Betul. Memang betul seram lah situ. Ke klise je? Tempat dia kan, Kalau kau tengok kan, tempat dia macam antik. Macam rumah banglo lama yang antik. Dan kalau kau masuk memang nampak dia seram lah. Macam seram Citung Putih. Ada macam style British punya rumah. British, ada kolam. Kau pernah masuk lah? Pernah. Weh. Aku nak shoot kat situ. Open shoot tu shoot movie. Boleh bagi tahu ke? Aku risau kan kalau kau nak bagi tahu ni nanti boleh je. Tahu producer kau laku nanti kan. Mana tahu ada ni part 2 ke? Aku boleh ceritakan keadaan tu, tapi aku tak boleh bagi tahu cerita apa. Kalau tahulah. Kalau tahu je. Tapi aku tak nak cakap benda tu. Nanti aku kat situ lah. Siapa yang tengok live je eksklusif. Eksklusif live. Dah. Kat situ jaga rekod Jaga rekod Berapa orang tengok? 630. Serius lah. 600 tu juga ramai. Aku lah je takut. Okay, tak ada cerita lah. Itu yang tahu je yang tahu lah. So top 3 Kemayan Mall, Waterfront City JB dengan Villa Nabila. Villa Nabila ni banyak aku dengar, tapi dah lama tak dengar. Dulu memang hype lah. Orang kata paranormal lah, tapi lama juga tak dengar. Kenapa Villa Nabila ni sebenarnya dah famous lama dah sebenarnya. Sebelum dia ada viral tu, kita orang semua dah tahu dah. Dah bosan lah sekarang. Macam sekarang ni dah tak ada cerita sebab Villa Nabila tu dah tutup. Orang luar tak boleh masuk? Orang luar tak boleh masuk. Tapi kalau yang macam kental-kental lu masuk lah. Okay. Macam dulu kan nak masuk siapa-siapa boleh masuk. Dia budak-budak semua boleh masuk. Public kan. Sekarang dah tutup lah. Dijaga dengan ketat ke? Ada reason tak, ke? dia tutup dengan zinc. Memang tak boleh masuk. Memang daripada luar tu dah tak nampak dah bangunan tu. Ya. Memang tak boleh lah. Geng paranormal pun patutlah dah lama tak dengar dah. Kalau tak lagi-lagi geng paranormal ada je pergi. Sebab diorang panjat aku rasa. Baru-baru ni? Baru-baru ni. Sebab lama tak pernah dengar. Sebab lagi-lagi zaman sekarang kan ramai yang buat paranormal ni dekat TikTok. Yelah, tapi aku rasa diorang panjat and then tak ada apa kot. Diorang tak jumpa apa kot. Tapi kau ada kejadian lah kat situ kan? Nanti kita cerita lah. Nanti kita cerita. Okay, sebelum tu kita berehat dulu. Nak borak-borak sikit. Dah rehat dah? Let dulu. Kita jumpa lepas ni. Seram Setempat. Okay, selamat kembali ke dalam Seram Setempat. Cerita seram di lokasi anda. Okay, masih lagi bersama Airil Hafiz. Yes. So, kali ni kau akan banyak bercerita tentang cerita seram dekat Johor lah. Yes. Kebanyakannya. Ataupun semuanya dekat Johor. Kebanyakannya, and ada beberapa tempat lain yang aku nak cerita juga lah. Okay. Sebab aku kan 2 tempat membesar kan. Satu kat KL, satu dekat Johor. Dan ada tempat-tempat yang aku macam merantau pergi shoot kan. Mana dia cakap. Tu yang paling seram kan. Kau pernah viral kan pasal cerita seram kan? Weh, kau cerita kau sebut yang aku tu meremang serius je. Aku tu rasa benda kat sini. Masih lagi rasa dia masih punya trauma. Masih lagi rasa. Walaupun benda tu dah 4 tahun. 4 tahun berlalu.
Kalau siapa yang pernah tengok, pernah baca kan kisah tu kan, nanti kau letak kan gambar tu kan. Okay, aku nak cerita sampai ke hari ni aku tak berani nak cerita sebab Tapi itulah sekali lah. Nanti kita cerita kan. kita cerita. Okay. Ni betul-betul seram punya. Rasa siapa yang pernah tengok muka Ariel ni, yang pernah baca dekat mana time tu, macam-macam lah. Dekat Keli, dekat Lubang Merah. yang kau viralkan tu time tu dekat mana? Aku kat TikTok. Kat TikTok kan? Kat TikTok dengan IG. Tapi banyak page-page ambil masa tu. Sampai page Cina pun ada juga. Ui, ini betul-betul viral teruk ni. Dia punya Viral kisah seram teruk, ni. Tapi yang first kali Ariel apa? Kisah seram yang kau nak ceritakan ni. Okay. Macam first tadi, tajuk lah. Tajuk Kau beritahu lah tajuk dia. Pontianak menyerang kampung. Bukan. Baca dulu. Baca lah, tengok lah. Apa tajuk? Ariel ada bagi aku list dia punya cerita-cerita seram. Kita dah bagi dulu list siap-siap kan. Takut kita lupa. Serangan Ponti di perumahan. Apa cerita? Okay. Cerita ni dia berlaku masa aku Form 1 tak silap aku. Okay. Dekat area taman rumah aku tu. Oh, dari situ ke? Rumah yang aku duduk. Bukan yang kat rumah sekarang ni. Dulu aku duduk flat. So dalam seminggu tu memang dengar cerita lah. Jiran-jiran, orang situ kata kan, ada Pontianak tengah keliling satu taman tu. Keliling Setiap malam berkeliaran lah. berkeliaran, ketuk pintu. Uish, ketuk pintu saya. Gila. Waktu tu aku kecil lagi. Aku masih form 1 kan. So aku memang rajin merayap ke belah sini, belah sana kan. So memang aku dengar je cerita tu. Waktu ada makcik ni kan, ada pakcik ni, dia beritahu ayam dia mati seekor. Weh, Macam kena kekah. kena kekah macam kena gigit. Kena gigit. Ui. Dah ada 2 lubang kat ayam tu. Ui, macam vampire. Gila. Lepas tu dia cerita lah. Dia kata malam tu dia dengar bunyi macam ayam macam gigit gila. Kena seksa lah. Macam kena seksa lah. Lepas tu tiba senyap ayam tu. Lepas tu esok pagi Besok pagi dia buka-buka tu ayam tu dah mati lah. Ui. Dan sebelum tu yang cerita pasal orang-orang situ cerita cakap ada Pontianak tu, dia sejak bila? Macam takkan tiba-tiba kan? Dia tiba-tiba. Dia macam tiba-tiba macam ada orang jiran aku cakap, ada jiran tu cerita dengar ada orang ketuk-ketuk pintu. Oh, setiap malam tiba-tiba. Setiap malam ada ketuk-ketuk pintu. Sekejap ada belah sana, sekejap ada belah lain. Sekejap kat flat ni, sekejap kat flat tu. Sampai aku ni dulu, aku bukan tak percaya hantu tau. Tapi sebabkan aku nak juga buktikan benda tu. Aku nak bukti juga benda tu. Aku nak tengok kat benda tu. Kalau tak selagi tu aku tak nak percaya cakap orang. So kita orang macam stay night lah, overnight. Overnight kat luar. Kat luar. Nak mengejar benda tu punya pasal. Pengetahuan korang, masa aku first datang JB, mula-mula sekali datang, malam tu dia terus ajak aku pergi buat paranormal. Dia punya gila ni hari ni. Okay, lepas tu? Okay, aku overnight lah, kita orang overnight lah. Aku dulu bercampur dengan brother-brother umur 20-an, dah 25 macam tu kan. Kita orang memang stay overnight. Orang kampung kan, biasa lah. Just stay rukun tetangga lah. Rukun tetangga lah kan. Tapi kalau secara macam orang nampak tu macam rukun tetangga, tapi sebenarnya tak official pun. Sukarela. Sukarela. Rukun tetangga dia ada dia punya sendiri lah. Tapi ni kita group yang dark punya. Underground. Okay. Bila kita orang overnight tu dengan abang aku apa semua, kita mula dengar dulu ada orang cakap kan, dengar suara orang menjerit dekat bahagian jalan belah sana lah. Yang dekat situ rumah teres. Orang kata ada orang jerit. Pergi ke sana ada orang jerit. Kita pergi lah. Pergi tak ada. Lepas tu dia cakap, oh tak ada. Dia macam dekati ilusi apa benda kan. Lepas tu pergi lepak-lepak lagi. Dia kata kat tangki Suara menjerit. So ada suara menjerit kat tangki. Tukar-tukar tempat Okay. Jarak dia tu memang betul-betul agak jauh juga lah sebenarnya. Kita nak kejar kan. Pergi lah, berlari semua.
Berlari. Ya, mula-mula dengar sana, tiba-tiba sana kan. Dengar sini betul lagi. Cepat-cepat kan. Lagi aku. Tengok. Tangki kan. Tak ada. Uish. Aku fikir satu benda. Diorang ni, kalau kita kejar, kita boleh buat apa sebenarnya? Tapi excited lah. Kita waktu tu kita muda kan. Masa sekolah lagi kan, kita mesti nak, at least nak nampak benda tu. Budak-budak kan. Budak-budak nak kejar kan. Sebab kita ramai. Ramai tak ada masalah lah. Okay, lepas tu hari kedua, hari ketiga pun aku rasa dalam 2 hari juga aku jaga. Hari kedua pun sama juga. Kita keliling-keliling, dengar-dengar gitu je. Sebab orang kata ada dengar suara jerit. Lepas tu ada macam kes rompak pun ada. Kes rompak kat taman tu pun ada. Lepas tu kena tangkap orang tu. Lepas tu dah, okay, mulakan balik mission kita. Oh, lain jadi, lain yang jumpa. Lain jadi, lain jumpa kan. Kita dah lari mission ni. Kita nak tangkap hantu, bukan nak tangkap orang berjenayah. Tapi tak apa lah. So dalam masa 2 hari tu berjalan ke sana ke sini. And then lepak-lepak. Lepas tu macam tu je. Dia tak ada apa pun. Suara mengilai ke apa dia dengar? Suara mengilai aku tak dengar. Tapi macam ada makcik ni cerita, dia bagi tahu kan. Semalam ada lah, dia kata benda tu kat atas pokok. Dekat aris tu nampak. Dekat belakang rumah dia. Ui. Detail sikit apa makcik dia cakap. Cakap tu je. Sekejap. Okay, makcik dia tengah masuk pinggan. Sekali dengar macam pokok tu. Macam tengah landing kat pokok. Ui, okey. Goyang-goyang. Lepas tu dia kata dia dengar bunyi suara macam gitu kan. Okay. Lepas tu dia tengok, memang nampak benda tu tengah makan something. Dia tak tahu benda apa, tapi macam darah keluar dari situ. Macam ada darah. Ayam tu kot? Tak tahu lah. Tapi tu scene lain lah. Oh, dah lari konti lah. Dah hari lain lah. Okay. Lepas tu dia cakap apa? Kau nak dia cakap apa kan? Kau nak ada kat situ, kau nak lepak situ, kau lepak. Tapi kau jangan ganggu aku. Saya kata Berani dia sama gitu lah. Makcik dia sama gitu kan. Cakap, aku dengar makcik cerita. Ya ke kan? Dia tak apa lah. Sebab aku tak boleh nak buktikan benda tu kan. So aku dengar cerita, dia cerita macam tu kan. So habislah 2 hari 2 malam aku jaga tu. Sampai malam ketiga yang aku jaga lah. Benda tu dia dah berlaku seminggu lah. Malam ketiga tu aku tak keluar. Aku lepak rumah dengan abang aku kan. Tengok movie kan. Sekali tengah-tengah aku tak tahu, kita orang kebetulan aku dengan abang aku tu ada dekat pintu rumah aku tau. Pintu nak masuk. Memang macam tengah tengok TV depan tu kan. Aku diri, abang aku pun ada diri kat situ. Sekali kemarin tengah-tengah tengok TV kan. Time tu dalam pukul 1 pagi, tak silap aku. Sebab mak ayah aku dah tidur. Sebab kalau mak ayah aku dah tidur, baru kita orang boleh macam hoa-hoa kan. So dah 1 pagi tu, tengok pom, ada bunyi something lah dekat pintu. Aku tengok, ish, pintu terbuka lah maksudnya pula dah kunci. Dah kunci. Tiba bunyi pop. Uish. Dua itu. Aku dengar aku tengok kan. Lepas tu abang aku baca apa lah, bismillah bunda semua kan. Lepas pop, kunci pintu terus. Tutup TV, masuk tidur terus. Itu rumah mana? Rumah flat ya. Rumah flat aku masa tu lah. Rumah flat aku masa tu. And lepas tu keesokan pagi je, bila kita orang keluar daripada rumah kan, jiran-jiran aku hampir satu tingkat tu cakap benda yang sama. Diorang kena macam tu juga? Tak. Dia cerita kat kita orang. Cerita apa? Jiran sebelah sini, belah kiri, belah kanan, semua cakap benda sama. Aku jumpa dia cakap benda sama. Aku jumpa belah situ pun cakap benda sama. Kau tahu cakap apa? Apa? Kau tahu tak? Semalam aku nampak ada orang pakai baju hitam, macam pakai topi hitam, diri depan mak kau. Lepas tu hilang orang tu. Dah lah malam tadi pintu terbuka itu. Malam tadi pintu terbuka, aku cakap apa tu? Aku berfikir set. Ya, macam sing lah dengan macam sing kan. Ya, screen kan. Macam aku masa tu dah serius lah kan.
Biar aku dengar, biar je lah, buat macam ni kan. Dia nak tipu, takkan nak tipu Takkan nak tipu kan. Sebelah-sebelah kan. Sebelah semua cakap benda sama. Dua-dua Ni pun- nampak kan? Orang depan situ pun nampak agak. Dia kata itu. Wih, seram siul. Dia nampak dia diri lama gila. Dia cakap dia diri lama. Dia Hush. macam Aku cakap, benda pula ni kan. itu dah hantu lain lah. Putih Itu tu dah kan. macam orang putih tu. Macam Undertaker tu. Macam dia kata macam Undertaker. Pakai Okay. topi panjang kan, topi Yahudi tu kan. Pakai jaket hitam tinggi, dia kata besar. Ni hantu Illuminati. Aku ada apa dia masa tu? Tapi- Kau nak declare aku ke apa? Tapi seram ke Seram situ. lah. Satu sebab pintu kalau dia terpam macam tu tiba-tiba, maybe kita ingat angin lah Angin kan. lah. Tapi kau dengar bunyi lock, klok klok macam tu. ketok. Wih. Terbuka. Itu. Maksudnya takkan angin. Takkan angin. Buka klok macam tu kan. Memang kunci. Memang kita orang kunci. Wih. Memang pop macam tu. Ni ni. Tengok abang aku tengok aku. Siut dah. Dia terbuka pintu slow gila. Macam dia buka. Itu je. Intai sikit lah. Tak ada. Pom. Tutup TV lagi terus. Wih, seram. So itulah dia. Tu kisah yang pertama lah. Okay, seram weh. Yang ni time ni kau umur form 1, form 2 punya cerita lah kan. Lebih kurang lah. Yang masa kejadian orang pakai baju hitam tu, kira time tu tengah hype lagi lah pasal yang Ponti tu. Tengah hype lagi masa tu. Tiba-tiba kebetulan ada pula. Ada pula kes situ kan. Ada So aku tak tahu lah sama ada benda tu relate ataupun tidak kan. Baru cerita pertama. Aku rasa tu dia punya boss lah. Final boss. yang Ponti tu dia macam anak-anak lah. Tapi sebab kau mencari dia, Dia kan. dia hantar aku boss datang. dia dah. Sebab colour dia warna hitam. Warna hitam kan. Lepas tu pakai topi tu kan. Tinggi besar kan. Dia ada banyak, dia ada skin baru lah. Skin lain kan. Final boss Tapi seram lah. Seram lah. Gelak-gelak juga kan. Kan. Tapi kalau jadi kat korang, korang nak buat apa? Okay, untuk kisah seram yang kedua pula Aril. Yang ni tajuk yang kau bagi kat aku ni, buat paranormal sampai kena rasuk. Yes. Sebelum ni memang aku tahulah kau memang kaki paranormal lah daripada zaman college lagi lah tu. Tapi zaman tu kita tak ada rekod-rekod apa. Kita jalan-jalan je kan. Memang zaman tu paranormal sebab nak buat, bukan sebab nak viral. Sebab nak tengok kan. Macam nak rasa sendiri pengalaman tu kan. Sebab aku ingat lagi masa mula-mula datang JB, malam tu, jom kau ajak apa? Boleh sebut nama dia? Pakar. Fakar. Boleh. Tiba-tiba ajak kan, jom pergi mana? Kita pergi tangki air malam ni. Hari pertama Hari pertama Syah datang Johor seumur hidup. Tiba-tiba pergi Terus mana? kan. Tiba-tiba kan. Pergi. Dia ajak lalu tengah-tengah malam jalan satu lorong. Semak kan. Semak-semak. Itu tahap gilanya Ariel terhadap paranormal ni lah. Purely minat lah time tu. Aku tak tahu sebab ada aku minat ataupun sebab aku tak percaya benda ni. Itu je. Aku kadang keraguan kat situ tau. Tapi sejujurnya masa yang kita pergi hari tu ada je kejadian sebenarnya. Kan? Tapi maybe kau tak ingat. Aku ada cerita kat kau time tu. Pasal abang aku. Masa tu kita pergi, kan kita lalu lorong kan. Aku ada nampak benda satu kain putih lalu atas. Time tu. Balik tu baru aku cerita. Tapi sebab benda ni dah 10 tahun lepas Dah kan. 10 tahun dah. Aku rasa ada kot kat cerita kat aku. Tapi sebab masa tu aku kat tengah-tengah kan. Aku takkan ambil last sekali. Aku takkan jalan depan sekali. Aku last. Sebab kita jalan kan satu line kan. Depan ada orang. Tengah aku lah. Kita orang buat macam alah kalau pergi camping kan ada kan. Macam pergi berbaris jalan dekat jalan kosong ramai-ramai kan. Macam tu lah kita buat kan. Tapi juga nak semak kan. Yes. Kau nak tahu tu tempat apa kau tahu tak? Itu sebenarnya kampung yang dah lama kena bersihkan dah. Tu adalah sebuah kampung yang dah dihancurkan, dirobohkan. So dia bangun dia semak. Sebelum tu korang ada dengar cerita angker lah kat situ kan. Sebab tu korang ajak aku kampung kan. tu memang gila Oh ya. Kampung tu memang gila. Sebelum masa aku dah stay kat situ, si Fakar tu dah stay situ. Macam-macam jadi. Sebelum dirobohkan tu pun Sebelum macam-macam. roboh pun memang macam-macam jadi. Lepas tu kau ajak aku Aku kerja gitu lah. Memang gentle lah tempat tu lah. Budak KL tak tahu apa-apa tiba-tiba kena. Kalau ada apa-apa jadi kat aku macam mana? Kalau kau nak tahu salah satu dia kan, kes kat situ kan, orang kampung tu dia tak boleh main satu lagu ni. Wah, apa? Lagu Datuk Siti. Tahu tak? Yes. Ui, tapi lagu tu memang Lagu dia lagu Diorang kata kau jangan main lagu ni dekat kampung ni.
Apa kejadian-kejadian dia kalau main? Sebab diorang kata baik kali diorang main benda tu kan, benda tu akan nyanyi. Serap. Menyanyi tu. Bukannya apa, menyanyi. Tapi lagu tu daripada aku kecil lagi dengar, aku cakap something lah, sesuatu lah Aku lagu sebenarnya tak expect pun. Bila diorang cerita tu baru aku macam pelik lah dia punya lirik lagu dia kan. Sesuatu kan. Sesuatu sangat kan. Tapi itulah salah satunya. Sampai sekarang pun aku masih, sebab benda tu aku kecil lagi, so dia masih macam trauma. Aku nak buka lagu ni macam stop lah. Terngiang kan. Terngiang lah benda tu kan. Tu antara salah satu lah yang pernah jadi kat kampung tu. Tapi nanti tajuk lagu ni nanti aku mute. Korang yang tengah tengok video ni, nanti korang teka komen lagu apa. Agak-agak kan. Menang dapat dia. Menang dapat hadiah. Okay. So tu dah related, dah lari sikit, tapi tu pun dah seram dah seram juga. Aku baru tahu yang tu punya perkampungan macam tu. Pengampungan yang memang dah kena tinggal lama lah. Ni next story ni apa? Okay. Buat paranormal sampai kena rasuk. Buat orang-orang sampai kena rasuk. Okay. Ni aku dalam form 4 macam tu lah. Form 3, form 4. Waktu tu kita zaman-zaman guna handycam lagi tau. Kan kita guna handycam. So aku lepak ke satu rumah member aku ni. Lepak sama Amai. Ada family dia ada je kan. Tapi bila dah malam tu, family dia jenis tak kisah kan. Kau nak lepak-lepak lah kan. Yang penting jangan kacau diorang tidur ke. Tu je. Lepas tu diorang ada handycam. Aku ni ada handycam. Dia kata, tengah plan-plan ni cakap, jom kita buat paranormal tak? Gitu kan. Kan, serius lah. Boleh kita ada 5 orang ni kita kan. Kamera pun ada kan. Kamera pun ada kan. Budak-budak kan biasa kan, form 3, form 4 kan. Boleh juga kan. Besok pun tak sekolah. Budak sekolah saya cerita. Ada saja. Ada je plan kan. Lepas tu okay, deal, jom. Okay, start kereta. Bawa kereta kan. Member aku masa tu, member aku yang tu form 5 tak silap aku. Tapi lesen tak ada lah. Okay. Masuk kita 5 orang. Boom, jalan. Kita orang pergi dekat mall. Dia satu rumah yang pun kawasan kampung. Dia bukan kampung, dia macam rumah teres, tapi dah hancur. Dia dah hancur lah. Dia dah tinggal batu-bata. Kalau kau main Counter Strike, lebih kurang macam tu lah view dia tu kan. Ibarat macam kau tengah main game tembak kan. Macam terbenggalai lah kawasan tu. Dia bukan terbenggalai, tapi dah dihancurkan. Dia dah siap. Rumah tu dah ada orang duduk, dah banyak duduk. Sekali dihancurkan. Okay, faham. Okay. Adalah macam tembok-tembok yang dah nampak hancur, batu-batu semua tu kan. Kita pergi ke situ. Tempat rahsia lah, tapi RJB kat lah. Okay, masuk jalan. Okay, tak apa, makin kereta keluar masing-masing. Okay, kita orang 5 orang. Pecah 2, 1, 2. Yang ada seorang member aku tu, dia gerak seorang. Okay, yang rekod tu rekod lah. Rekod. Jalan. So far memang tak ada apa lah. Jalan. Tapi tempat tu memang scary. Memang nampak creepy gila lah. Sebab dah lama ketinggalan. Okay, lepas tu tiba-tiba rasa macam bosan. Macam tak ada apa lah. Tak ada benda kan. Dah lama kan. Padahal kita dah jalan lama, sejam juga tau. Gerak lah, balik lah. Gerak balik tu, dah naik kereta, kita orang jalan kan. Start kereta, jalan, zoom. Tiba-tiba member kita salah seorang call lah. Cakap, weh, angkat lah. Asal ketinggal aku tu? Kita orang tak perasan lebih kita orang naik 4 orang dalam kereta tu. Sebab dia juga seorang, kita dua-dua. Yelah, dua-dua tu dah ni dah masuk lah. Kita orang macam ingat dah apalah siap, kita dah ajak dia sekali tu. boleh lupa pula kan. Kita 5 orang kan. 5 orang, betul dia call lah. Weh, asal ketinggal aku weh. Betul, sudah. Balik lah kan. Ambil balik. Ambil lah dia masuk terus kan. Cakap, siuk korang ni kan. Jangan bergaduh kan. Kena maki pun semua. Cakap, sorry tu. Kita orang rasa macam kita orang datang 4 orang. Macam tak ada siapa terfikir macam asal si Khairul ni. Asal si Khairul tak ada kan. Tak ada seorang berfikir. Kita masuk terus. Macam pada kita masuk tu bukannya dalam keadaan kabut. Macam ada lelek lah. Lepak-lepak kan. Lepak je. Orang gerak bosan tak ada apa kan. Okay lah, tak apa.
Lepas tu panggil, "Oi, jom kau itu kan." Naik 4 orang. Sikit tak sedar punya kita orang 4 orang. Seorang Lepas tu balik hantar seorang balik kan. Okay, ni dah balik. Lepas tu tinggal aku aku dengan kawan aku tu. Aku tak balik rumah. Aku pergi tidur rumah dia. Okay, so okay, dalam perjalanan balik tu kan kita ada video cam kan, handycam kan. Okay. Yang cakap korang check. Kita orang check. Tak sampai rumah lagi Rin. Tak sampai rumah. Tak sampai rumah kita orang check kan. Lepak sambil-sambil kita berhenti tepi jalan, tengok pantai apa semua kan. Lepas tu patut tidur lagi. Kita dah tepi kan. Tengok kan, video tu dia pelik tau. Kita orang check balik recording tu, video tu dia macam rosak, macam glitch. Dia satu hal. Lepas tu dia punya video dia macam berjalur kan. Satu jalur ni yang video kita record, satu jalur lagi video lain, satu jalur video kita record, satu lagi video yang sama yang atas yang video lain tu. Kita macam banyaklah jalur dia, memang banyak kan. Kalau ikut frame rate tu kan, macam bertindih. Bertindih gitu kan. Cakap, ni video apa weh? Tengok kan. Cakap, kau ada rekod apa-apa sebelum ni? Tak ada, memang dah delete semua. Dia kata memang dah format. Memang aku sendiri format masa handycam kan. Dah format apa semua, tak ada kan. Mat ni. Okay. Lepas tu tengok video apa lah. Masih benda yang sama. Masih atas tu video kita orang, bawah tu video lain. Macam tengok, video orang kena rasuk. Yang dekat layer tu lah. Layer tu. Kira ada video korang, lepas tu antara layer tu video orang kena rasuk. Memang dengar macam gitu. Kalau nak kata edit, zaman tu bukan zaman boleh edit suka-suka. Tak boleh. Nak masukkan dalam zaman CapCut AI pun tak ada lagi. Tapi fikir logik tak, macam mana memory card tu boleh jadi macam tu? Firstly memang diorang tak ada pun rekod orang kena rasuk. Paling-paling diorang rekod dia kahwin tu semua. Betul. Pergi jalan-jalan, pergi ride apa dia semua kan. Buat bapak dia punya. Tiba-tiba ada video kena rasuk dalam tu. Dan bertindih dengan video yang kita orang rekod. Ya. Video tu macam diedit lah. Tapi zaman tu tak boleh edit. Ya. Macam diedit tapi tak boleh edit. Tak, kalau fikir logik zaman sekarang orang cakap ni edit ni. Zaman tu tak boleh. Dan kalau kau nak edit pun macam tak logik. Sebab dia kan macam ada line. Banyak kot line dia. Tak, dia sebenarnya cerita tak possible untuk zaman tu. Ya betul. Untuk buat benda. Zaman sekarang mungkin boleh. And tak logik kot kalau aku baru lepas rekod tiba-tiba dah boleh buat edit macam tu. And nak edit apa pakai handycam. Kat handycam benda tu. Masih dekat handycam. Bila masa pula nak mana boleh edit kat handycam. Tak boleh. So cakap dia orang kena rasuk siap. Dengar suara macam lepaskan aku tu kan. Perempuan masuk kan. Okay, tak apa. Biar lepak tu. Dia hantar betul, hantar diorang ni balik kan. Tiga orang balik lah. Aku dan member aku tu, aku tidur rumah dia. Kan, tidur rumah dia. Waktu tu dalam pukul 3 pagi juga lah kita sampai rumah. Dah habis paranormal apa semua kan. Pukul 3. Lepas tu siap-siap apa semua. Dah standby nak tidur ni. Mandi-mandi apa semua dalam 3.30 macam tu kan. Siap-siap nak tidur tengah sembang-sembang member aku kan. Tiba dengar bunyi perempuan menjerit. Dengar suara perempuan menjerit macam lupa. Mengamuk. Kuat lah. Mengamuk. Luar rumah. Dekat dalam rumah. Dalam. Sekali dalam rumah. Sekali gudugang. Lepas tu bunyi lah. Mak apak dia bangun lah keluar. Sekali buka pintu tu, adik dia kena rasuk. Adik perempuan dia kena rasuk. Tak ikut pun sebenarnya. Masuk macam, lepaskan aku, hantar aku balik. Segitu kan. Cakap, pesan ni. Lepas tu kunci lah. Bawa masuk bilik, tutup pintu, kunci. Biar dia ambil kan. Call ustaz. Ustaz tadi mujur masa tu ada ustaz tu. Ustaz tu pun baru nak tidur kat sebenarnya. Dia datang tengah malam kan. Masa tu kita orang duduk kondo. Member aku tu duduk kondo. Lepas tu call lah. Ustaz surau kat situ juga. Call. Lepas tu ada apa ni kan?
Tolong Ustaz, anak saya kena rasuk kan. Bapak dia beritahu kan, anak saya kena rasuk ni, sejik-sejik apa semua kan. Sampai jiran-jiran pun ada yang terbangun, ada juga tengok kan, Ustaz kan. Lepas tu dalam setengah jam itu Ustaz tu datang. Ustaz datang, dia kata, kenapa ni? Mana dia kan? Waktu tu budak tu dah senyap lah dalam bilik. Oh, korang dah kunci dia kan? Dah kunci apa tiba-tiba semua diam kan. Dia diam terus. Okay. Lepas tu mana? Apa kes ni? Anak saya kena rasuk, anak perempuan saya kan. Ish. Lepas tu dia tanya, korang ada pergi mana ke? Dia cakap dia cakap family lah. Dia cakap bapak dia kan, awak ada kamu semua ada pergi mana kan? Tak ada. Soalan tu dia ajukan kepada ayah member aku tu. Okay. Kan. Lepas tu cakap tak ada, kita orang duduk rumah je, tidur kan. Aku dan member aku dah jeling lah. Siap tu, apa benda pula kali ni kan. Okay, tak apa, masuk lah. Masuk cek ya. Adik dia tengah duduk bersila gini kan. Sini. Menghadap sana, menghadap tingkap. Waktu ustaz tu masuk, ini dia tulis gini. Kamera. Dalam keadaan senyum yang gitu. Aku tak nak tahu apa kejadian kat situ. Aku reverse dulu, pandang-pandang ustaz tu nak buat apa. Tapi memang dengar macam, siapa? Keluar. Dia kata, keluar. Siapa kau keluar? Lepas tu ustaz tu macam lawan lah. So kau tu siapa? Kan. Setendik lah, baca ayat kursi. Lepas tu ni apa-apa doa-doa dia baca lah. Lepas tu kita dengar bunyi adik dia macam jerit, kan. Lepas tu tanya, siapa kau? Kan? Dari mana kau datang? Adik dia cakap apa? Kau yang ganggu tempat aku. Dekat situ dah kantoi something lah. Aku dah macam, aku duduk gini kan, macam aku tak memang aku tak aku. Apa kita dah buat ni weh? Kau tanya budak lelaki tu. Kau tanya budak lelaki tu. Kan? Saya cakap, pergi mana? Kan? Kau dari mana? Lepas tu dia tak jawab kan. Ustaz tu keluar. Dia tanya, dia jumpa kita orang, kau pergi mana tadi? Gitu kan. Member aku jawab, Aku orang luar tu. Aku bukan dalam family. Aku jadi pisang tu. Macam ini hal family. Aduh, malu siap. Aku orang luar je kan. Betul. Kita orang pergi tempat ni, bagi tahu lah. Kenapa lah korang ni buat apa kat situ kan? Tak ada buat apa, kita rekod-rekod gitu je, apa semua kan. Oh, ustaz tu just stress lah, korang ni buat kerja gila lah. Tu dia masuk balik situ-situ apa, dia baca doa apa semua. Lepas tu dia suruh dia buat solat ajak kat dalam tu. Aku dah tak nak tengok lah, aku dah tak nak tahu apa jadi kan. Macam adik dia menjerit macam dia keluar bismillah apa dia semua kan. Lepas tu settle. Okay, dah senyap lah. Dah senyap tu, aku dah cuak dah. Tiba-tiba diam kan. Tak, dia bukan sebabkan benda tu. Kenapa? Dia sebabkan soalan yang akan datang kat aku. Daripada parents dia. Daripada family dia. Aku cakap, aduh. Lepas tu dah ni, okay, dia lah, adik dia macam dah okay kan. Bagi air apa semua, relax lah dulu kan. Dalam otak aku masa tu aku rasa aku nak balik tu. Tapi sebab aku tak transport kan, member aku hantar, cakap aduh siap aku nak balik lah kan. Kau pun tumpang dia kan? Dah lah aku tumpang dia kan. Tak boleh buat apa kan, stay kat kan. Lepas tu itulah pengajaran dia. Lepas tu ustaz tu bagi tahu mak bapak dia apa semua. Lepas tu bapak tu jumpa kawan aku dengan aku sekali lah. Bapak dia tak marah kan, tapi aku tahu bapak dia marah, tapi bapak dia tak nak marah. Dia kata sebab kau ada tengok apa buat macam ni kan. Tu kan dah susah. Sebab kita orang pun nak kata buat jahat, tak adalah buat jahat benda tu kan. Korang je selalu just di situ kan gitu.
kita tak expect boleh jadi gitu kan. Cakap minta maaf cik, kami pun biasa saja je, tak ada benda pun nak ni kan. Tak sangka pula jadi macam ni kan. Ikutkan memang tak ada apa-apa sebenarnya. Selalunya kalau kita orang buat aktiviti macam ni, kita orang akan lepak mamak tau. Korang tak meninggal. Korang terus balik. Kita orang terus balik. Okay. Selalunya memang aku akan singgah lepak mamak apa semua. Tapi waktu tu sebab Dah lewat satu hal. Lepas tu sebab kita rasa tak ada apa-apa. Sepanjang korang jalan tu tak ada kacau, tak ada apa, kosong macam boring kan. Macam boring kan. Aku rasa sebab ayat tu lah korang cakap boring. Tak tahu lah. Orang cakap jangan cakap besar benda tu kan. Maybe benda tu dengar. Dia boring kan, bukan boring. Boring sebab kamu yang boring. Kami bosan. Sebab kau ada sebut benda tu lah. Bukan aku sebut. Budak tu juga sebut kan. Macam tak ada benda lah ni. Tak ada lah. Agak macam ni benda datang. Tak tahu. Itu mungkin jawapan hari ni. Kita orang tak nak terfikir soalan tu. Baru terfikir Baru terfikir kan. Lepas tu dia start pesan. Itulah ni kali jangan nak buat benda di sini. Kan. So itulah pengajaran bagi aku masa tu. And daripada aku yang jenis macam tak percaya ke benda-benda sini kan. Aku terus macam shit, real tu. Nampak depan mata tu. Benda ni real kan. Kan, bukan depan mata aku tak nampak benda tu. Walaupun benda tu tak jadi kat aku, tapi kau kena tahu, kadang-kadang ujian orang ni lain-lain tau. Macam orang sembang macam, kebanyakan kalau orang sembang dia nampak benda tu kan, aku macam aku aku tak percaya selagi aku tak nampak bukti kan. Tapi sebab hari tu macam mana kau nak setting kalau kata benda ni tipu kan. Takkan family dia plan kan. Takkan diorang nak setting kan. So dia macam shit lah, betul tu, benda ni real lah. Itu kira first time kau nampak depan mata kau kan. Itu first time kes rasuk lah. Dan dengan video tu sekali. Masalah video tu pun macam dah bagi hint tau. Video tu pun dah bagi hint dah. Lepas tu itulah, bila aku pilih kan, besar agak lah. Lepas ni kena agak kat muka aku. Kau bayangkan aku punya pisang tu. Kau ni tersepit. Kalau member lain ada lagi, okey lagi lah. Ini kau seorang je. Dengan tebal muka kan. Aku dah lah adik perempuan. Adik perempuan tu. Aduh, siut dah. Time tu kau memang dah selalu datang rumah dia? Selalu datang rumah dia. Tapi hari tu pula kau buat hal, terus kena chop. Tak adalah buat hal. Macam tak ada apa pun. Kita orang pergi macam itu kan. Aku rasa kan, time kau balik kan, mesti bapak dia bagi tahu dekat anak dia kan, kan member kau. Lepas ni jangan lepak lagi dengan budak ni. Tak ada. Budak ni memang buat masalah. Kau terpengaruh dengan dia ni. Tak ada. Bapak dia tak macam tu. Aku rasa syukur macam tu. Alhamdulillah bapak dia jenis macam faham benda nak jadi kan. Dia tak macam bapak orang kan. Bapak orang lain so, kau sini kau pulang. Apa yang kau ajar anak aku kan, tiba-tiba kan. Tapi ni bapak dia okey. Dia macam tak tidur lah. Tidur lah kan. Besok pagi orang-orang caw dah. Aku nak gerak dah. Aku dah tebal aku Malu kan. Malu aku tak bagi kan. Itu lah. Okay, yang ni kat Johor kan. Ni kat Johor kat. Yang tempat abandon yang kau nampak tu, sampai sekarang kau tak tahu lah tu tempat tu kenapa dirobohkan macam tu. Tak tahu. Di kampung lah. Aku rasa asal kampung, tapi kebanyakan rumah batu. Dia bukan rumah kayu. Macam Stenggan dia. Macam Stenggan. Aku boleh sebut kawasan area. Boleh sebut? Bagi tu area je. Tapi jangan bagi tu kawasan area Kempas. Okay. Kempas aku tak tahu pernah pergi ke tak. So Johor ni aku tak tahu sangat area dia. Ya, Kempas tu besar. Okay, next cerita yang kau bagi, ni first time orang bagi aku listing macam ni. Aku sebab takut aku lupa. Siap ada tajuk lagi lah. Tapi aku tak nak baca dia punya point-point. Aku nak tengok tajuk je. Okay, buat short film dekat flat berkeliling. Flat berkeliling ni dekat KL. Untuk pengetahuan korang, cerita ni aku ada dekat situasi tu. Tapi aku tak nak cerita, bagi Ari dan cerita. Yes. Flat berkeliling ni, kalau siapa yang dah lama duduk KL, korang akan tahu lah dekat mana. Dia dekat area Tito Wangsa. Sekarang dia jadi apa, aku tak nak bagi tahu. Nanti korang takut lah. Yang tahu je tahu. Siapa yang duduk KL tahulah flat berkeliling ni kat mana dulu. Tapi dia flat lama lah. And dia pernah menjadi bangunan
paling tinggi di Kuala Lumpur satu ketika dulu. Pernah dapat rekod lah. Dah paling abandon lah kalau tengok kan. Paling abandon tu of course lah kan. Tapi dia pernah dapat rekod untuk bangunan paling tinggi kat Kuala Lumpur. Kau tak tahu kan. Ni fakta ni lah. Okay, apa jadi kat flat berkeliling? Okay, actually kita orang ni kena daripada zaman college lagi. So kita orang ada buat final project untuk buat short film. Biasa student kan. Okay, kita orang check lokasi, dah check semua location kan. Kita orang pilih flat berkeliling tu. Tapi kita tak expect pun benda ni boleh jadi. Tapi flat tu memang ramai yang buat syuting lepas dia dah digosongkan kan. Kita sekejap. Tapi macam sebenarnya tak ramai kan. Aku rasa macam paling-paling pun aku nampak video hujan tu je. Betul kan. Tapi memang tak ramai sebenarnya. Pasal dia macam siapa yang tahu kan. Yang tahu kan. Betul juga. Video hujan tu je. Okay, cerita dia mula kita orang buat short film kat situ. And dalam team kita orang adalah beberapa orang kru. Ada perempuan dan 3-4 orang kan. Okay, waktu shoot tu kita masuk dalam flat tu. Dalam flat tu memang dah kosong. Kita bengedalai. Dah lama dah. Time tu tak silap 2-3 tahun dah dia kosong. And kita orang tak expect pun sebenarnya ada yang tengah memerhati. Kan. Okay, lepas tu ada seorang talent luar kan. Aku tak ingat nama dia. Dia teman talent sebenarnya. Bukan. Yang jadi abang aku tu. Okay. Kau cerita dah. Aku cerita aku dia. Okay, dia orang luar. Kita orang invite dia untuk join short film ni, jadi pelakon dalam short film ni. So kita orang shoot kat situ. Dah shoot dah beberapa scene apa semua kan. Dah huah-huah je apa semua kan. Lepas tu brother tu panggil aku, ajak aku keluar jap. Dia tanya aku satu soalan. Dia tanya, bro, engkau tak tanya owner dulu ke nak shoot? Kau tak tanya orang sini dulu ke sebelum nak shoot? Dia tanya aku, orang sini? Kenapa mana ada orang sini? Kan? Rumah kosong. Dah tak ada orang kan. So aku minta, kita bagi tahu kita di BKL masa tu kan. Betul. Nak shoot kan. Dah bagi tahu kebenaran apa semua. Nak minta izin siapa lagi kan. Tak, bukan tu cakap itu kan. Bukan tu. Orang dalam rumah ni. Ada tu dia ni. Betul? Tak ada. Mana ada orang dalam rumah ni? Lepas tu tak apa. Dia macam tu tau. Dia macam tak kisah. Aku ingatkan dia nak, aku tak tahu benda tu. Aku ingatkan orang rumah ni lama ke apa, orang lama di rumah ni kan. Dah pindah tu kan. Okay, aku bela. Tak apa, shoot teruskan shoot. Lepas tu talent kita kan, perempuan tu kan, dia bawa member dia kan. Tengah-tengah shoot, tiba-tiba dia menjerit. Betul. Tengah shoot. Dia menjerit. Time tu kita orang kat bilik lain. Dia dekat macam ruang tamu lah, rumah tu bahagian luar kan, bahagian depan. Tiba-tiba kita untuk besar kan. Lepas tu dia tunjuk gambar. Tok ni, korang tahu apa? Gambar dia tengah selfie, ada separuh muka sikit kat sini dan ada rambut terlebih. Aku ingat. Gila. Aku ingat tu gambar tu. Apa benda ni kan. Macam, lepas tu kita macam buat bodoh Kita zoom. Kita zoom. Macam, muka dah cuak tadi tu. Macam nanti dulu settle shoot dulu. Habiskan semua scene dalam ni dulu kan. Kerja tak bagi. Tapi depan-depan kan. Tapi depan-depan Duduk kan. Tak apa, habis kan. Shoot. Okay, balik. Besok kena datang situ lagi, tapi kita buat kat luar sebab second day kan. Lepas tu besok datang balik. Besok kita shoot kat luar je. Kita tak masuk dalam lah. Jadil, in between tu kan balik tu kita check footage dulu. Okay. Sebelum hari kedua. Okay. Masa kita orang dah habis balik tu, nak transfer footage. perasan tak? Kau ingat tak yang kita jumpa atuk engkau, siapa pakcik engkau? Sebab kita rasa meremang gila babi tu. Ada. Meremang gila. Waktu tu hari pertama ke kedua? Itu hari pertama. Hari pertama kan?
balik tu kita meremang gila. Macam Syah, kau rasa apa aku rasa ni? Rasa macam tak selesa. Rasa meremang kan. Sepanjang hari kan, sepanjang malam tu kan. Tak apa lah, kita check dulu footage, Transfer lah footage tu. transfer file apa semua. Check footage satu-satu. Ada salah satu footage ni, tiba-tiba kita tengah share tengah dialog, ada suara perempuan. Untuk confirm dengan korang, zaman tu clean mic tak ada. Zaman tu clean mic mahal. Kita orang memang shoot directly from camera. So setiap kali kalau nak action, nak berlakon, kita orang akan pastikan semua orang senyap. Macam silent on set, senyap. Baru kita orang akan roll. Tapi kita orang roll sampai habis shot tu. Tapi takkanlah kita tak perasan kan ada suara tu kan. Yes. Itu salah dia. Bunyi apa real? Tahu tak suara dia apa? Suara perempuan minta tolong. Dia jerit, dua kali ni. Yes. And suara tu jelas gila. Jelas gila dalam footage tu. Cakap bila kita kau tunjuk aku masa tu kan. Ray, cuba kau dengar ni. Dia play. So dia dengar. Banyak kali yang kita orang Macam ulang kan. ulang lagi weh. Betul. Memang jelas dia sebut benda tu 2 kali. And macam aku cakap tadi, kamera kita orang tak ada clip mic kan. Suara tu jelas dekat dengan kamera. Maksudnya that time aku cameraman. Kalau aku tengah on kamera, dia tengah berdialog, kalau aku dengar ada orang menjerit sebelah aku akan off. Macam mana? Maksudnya benda tu dekat dengan kita orang. dia tak mungkin jauh. Kalau jauh kita dah cakap kat dah kan. Benda tu kan. Siapa bising ni? Tak, time tu kau tengah dialog. Ya. Okay, dengar. Cak, gila lah. Lepas tu rasa meremang kan. Rasa pada semua kan. Sepanjang hari tu rasa, malam tu rasa meremang kan. Cakap, Syaf, kita nak buat apa lah ni? Syaf pun ajak jumpa pakcik kau jom jumpa pakcik aku. Pakcik aku pandai benda-benda macam ni kan. Apa pergi lah, jumpa pakcik dia. Lepas tu macam pakcik kau macam cerita tu kan. Dia kata tak apa, buat relax lah. Benda biasa kata gitu kan. Macam baca doa, bagi air minum. Bagi air minum apa semua kan. So doa apa semua, alhamdulillah okey. Malam tu juga okey kan. Lepas tu yang talent perempuan kita orang pun ada call bagi tahu kan, I rasa tak okey kan, sebab rasa meremang. Betul. Sepanjang malam kan. So daripada start balik tu kan, kita apa cakap tak apa, solat, minum air, buat apa-apa, baca surah. And balik tu pun, sebelum tu yang perempuan yang kena kacau tu baru dia bagi tahu rupanya dia tengah period. Yes. Perempuan yang ada gambar tu, yang ambil gambar tadi tu, bagi tahu last minute dia cakap dia tengah period. Lepas tu kita orang macam check balik gambar tu kan. Nak buat apa dah gambar ni kan. Ni memang betul orang kata rare kan, dalam sehidup sekali kan. Baru time tu phone BlackBerry. Phone BlackBerry masa tu. Tapi gambar tu aku dah tak ingat lah kat mana. Tak tahu, tak ada siapa simpan. Kalau aku try cari mana tahu ada dekat memori lama ke apa semua, tak tahu lah. Tak ada tu. Aku tak tahu dekat online ke apa. Rasa kita pernah upload ke tak tahu lah. Nanti kenapa tak ada siapa idea nak upload benda tu? Waktu tu zaman media sosial tak ada sangat. Tak ada sangat. Time tu Facebook upload gambar-gambar OOTD situ. Gambar macam gambar shooting depan pavilion kan. Okay, lepas tu hari kedua kita datang balik kat situ. Datang shoot. Tapi kita shoot kat luar je lah kan. Shoot tu dalam sekitar pukul 3 petang kan. Kita sampai kan, sekejap je 3 petang kita shoot apa semua, action apa semua. Sebelah perkeliling tu adalah bangunan di BKL. Betul. Okay, pejabat di BKL. Tiba-tiba ada orang di BKL tu, dia datang, dia tegur lah, Dek buat apa ni kan. Tengah syuting bang. Oh syuting, tak apa lah. Tak apa, elok-elok lah. Lepas tu borak-borak dengan pakcik tu, dia bagi tahu satu benda. Tahu tak, dekat flat ni dulu ada perempuan Cina mati bunuh diri. Aku tersebut pula dah. Sorry. Tak apa. Dia sekali tak apa. Okay. Mati tu lah. Okay.
Lepas tu kita macam dengar, oh ya ke? Lepas tu tiba-tiba terlintas pula footage yang semalam dengar bunyi help tu. Yang audio tu kan. Audio tu kan macam, ush, tantang kan. Ada relate lah benda ni kan. Ya. Sebab dia kata beberapa bulan sebelum tu. Beberapa bulan sebelum tu sebelum ni kan. Lepas tu tak apa, kita teruskan lagi shoot. Okay, ni last lah. Okay, betul-betul last scene, last shot. Last shot, Syah pegang kamera. Dah habis lah. Dah habis dah pun, kita dah habis shoot lah. Dengan shot last je, shot montage. Waktu tu dah macam dah nak maghrib lah. Kita nak habis-habiskan, betul-betul nak habiskan, nak rap kan. Kita nampak kan dekat atas bangunan perkeliling tu ada sekumpulan burung gagak. Banyak gila. Semua tengah terbang tu kan. Banyak. Memang cakap, ish, banyak gila ni. So aku time tu memang macam apa lagi? Rekod ah. Akhirnya director, aku pula dengan jiwa sinematografer muda kan. Cantik shot ni kan. Shot ni kan. Shot rakam. Burung kan. Waktu shot tu rakam kan. Dapat kan. Tak ada tu. Cakap, Syaf beritahu kan, tak ada. Mana ada? Mana burung pun tak ada pun. Cakap, kau biar betul Syaf. Waktu aku dah marah Syaf. Kau ni takkan tak dapat banyak macam tu. Satu tak dapat kan. Aku dah marah masa tu kan. Betul tak ada, kosong ni. Masa ni aku tengok, kau datang sebelah aku macam tu. Kosong Syaf. Tak ada. Nampak langit. Nampak langit. Kalau dari pandangan kita orang ni, kita nampak burung gagak tu banyak gila. Tapi di dalam kamera kosong. Langit kosong. Bukannya overexpose ke tak? Nampak awan, nampak apa semua. Tapi kosong. Nampak bangunan tu kan. Nampak kepala bangunan tu kan. Tapi kosong. Burung-burung tak ada. Cakap, kita terdiam. Aku daripada marah tu macam, sorry Syah. Okay, tadi rap, jom balik terus. So itulah pengalaman dia. Aku ingat lagi tapi memang footage tu memang betul-betul tak ada pun burung gagak dalam footage tu. Walaupun kamera tu dah zoom out, zoom in semua tak ada. Zoom out, zoom in, try naikkan, turunkan exposure, tak ada. Dia punya cuak tu sebab dia bukan nampak 1, 2, 3 ekor burung tau. Dia macam banyak gila. Tiba-tiba macam kita nak balik tiba-tiba siap ada bunyi kan. Sebab tu aku cakap tak logik kau takkan satu pun tak dapat. Kalau aku marah situ, takkan satu pun tak dapat kan. Memang tak ada. So bayangkan dia punya banyak burung. Tak payah cakap Betul. Kau bayangkan ni macam ni handphone kan. Ni kan buka kamera kan. Dekat contoh kat belakang ni kau nampak langsir. Tapi dalam kamera ni kau tak nampak langsir. Macam mana langsir tu? Macam tu lah. Dia punya rasa dia macam tu. Rasa dia macam tu. Depan mata. Bukannya dah rekod baru check footage tak kan? Depan mata live. Nampak burung gagak yang banyak gila. Macam tak, kita pun pelik macam mana datang burung gagak kan, dia macam keluar daripada bangunan tu kan. Banyak gila. Kru semua nampak. Kru semua cakap rekod. Tengok tak ada siap. Itulah antara pengalaman kita on shoot dekat flat perkeliling. Dan lepas kita on shoot tu dah flat tu pun dirobohkan. Alhamdulillah lah. Sebenarnya tak ada apa-apa gangguan lah. Lepas tu habis kat situ je. Kita orang pun tengah kelanggar buat sebab esok tu nak submit assignment. Kita orang tak peduli lah benda-benda mistik ni apa semua. Yang penting assignment kita orang siap dan kita orang dapat A. Alhamdulillah. Dia atas pengorbanan kita untuk short film tu, demi short film tu. Tapi gambar tu memang tu rare. Aku nak try cari Aril. Aku cuba cari lah. Aku rasa macam pernah upload kat Facebook. Dekat Facebook aku. Nanti aku try scroll balik dekat archive ke apa kan. Macam pernah upload. Sebab time tu kemungkinan pernah upload. Tapi zaman tu kita banyak viral dekat BBM. Time tu kita upload dekat story BBM. Dulu BBM ada macam story tau. Tak silap aku lah. Kalau salah kau jangan kecam Lepas aku rasa waktu tu aku ada update status dekat Twitter tak silap aku. Tapi aku tak letak gambar tu. Aku tulis macam, aku tulis apa situ aku type memang rezeki kalau dapat gambar hantu ni. Betul. Kan aku tulis tu kan. Lepas tu aku tengok sini kita semua repost. Retweet tu kan. Banyak kan. Tapi aku tak upload gambar tu. Aku diam je. Sebab aku rasa macam aku simpan je. Kat handphone aku ada masa tu.
Ya, kita transfer kan. aku, semua aku tunjuk kawan aku. Betul lah sih. Betul lah. Tapi zaman tu bukan zaman viral. Ya. Kita-kita je lah tahu. Kita je. Betul. Tapi aku nak try cari. Kalau ada nanti aku akan tepekkan dekat video ni lah untuk episode kali ni. Okay. Mantap. So untuk next sebelum ni nak rehat dulu. Teaser dia ialah kena tindih dekat rumah aku. Rumah aku? Airil ni dia macam anak angkat mak aku. Dia pernah duduk rumah aku. Aku ni baru tahu ni. Setiap benda dia kena tindih. So kau nak tahu apa kejadian yang berlaku pada Airil lepas ni? Kita rehat dulu. Stay tune. Stay tune. Seram setempat. Okay, kembali lagi kita ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Aku masih lagi bersama dengan kawan aku Airil. Tapi sebelum kita start kita punya cerita seram, ini dekat tangan aku ni, maybe ramai orang tahu, ni nama dia bubur Ashura. Yes. Okay, bubur Ashura ni dia makanan khas Kelantan, which is dia bermusim. Pada bila ya? Awal Muharram. Awal Muharram saja boleh dapatkan. And aku nak try. Yang ni Airil buat. Family saya. Family belah wife. Family belah wife Airil. Family wife. Itu family Langkas Suka. Dia memang ramuan daripada istana sayang kan. Ya, ramuan daripada istana Langkas Suka. Ramuan diraja. Ush. Ui, bau dia wangi Ril. Macam mana nak close up benda ni? Bau. Boleh nampak. Ini bentuk bubur Ashura. Kepada siapa yang tahu, aku dah selalu makan dah. Satu sebab wife aku Kelantan lah. And aku suka, aku nak try resipi daripada Airil ni. Okay. Kalau sedap resipi daripada aku. Kalau tak sedap resipi daripada keluarga FK. And dorang jual. Kalau siapa yang nak beli, korang boleh pergi, nanti aku letak link Airil punya Pre-order. Dia pre-order tau. Dia pre-order. Nanti aku letak link social media Airil, korang boleh DM. Kita cuba lah. Sedap bau ni. Bau dia sedap. Panas-panas lagi. Bismillah. Cuba rasa. Base dia daging kan? Base dia daging. Dia daging and dia rasa manis-manis. Senang cerita dia macam bubur daging lah. Kalau korang yang tak pernah makan, korang boleh imagine rasa dia rasa bubur daging. Dah aku buat food review pula. Food review. Welcome back. Selalu korang tengok aku buat food review kat TikTok kan, ni kat YouTube lah. Lepas buat tu live lagi. Shut live lagi. Orang skip. yang ni atasnya apa? Orang cakap Ni dia punya serbuk dia, habuk-habuk dia. Apa? Kelapa kan? Kelapa kan? yang ada krisik je, krisik Krisik goreng. Krisik goreng. Sedap weh. Sedap kan? Hari-hari pula kan. Aku dah puas dah makan benda ni. Cuba. Nah, bagi ni. Hari. Sekejap. Makan habis kan? Satu lagi. Member tak puas tau. Bila makan dengan Sebab aku tak nak makan sebab ni. addicted Sebab tak boleh stop. dia addicted. Orang macam kat sambal. Kita orang sambal nyo kan. Sambal lah. Yang ikan. Tapi sebelum ni makan kat rumah sayang tak ada sambal nyo ni kan. Dia kadang-kadang letak telur. Ada letak macam telur warna-warni lah. Dia topping tu pelbagai. Tapi ni sedap kan. Korang kena try. Memang serius korang kena try ni. Pergi DM dekat Airil punya TikTok, IG ke. Nanti aku tag. Izarus. Nanti saya akan share dia punya media sosial dia. Bila makan dengan sambal nyo ni, dia menggabungkan rasa manis daripada bubur Ashura tu. Dia combine dengan rasa masin-masin sikit daripada sambal nyo tu. Sedap. Yang simpan yang. Jangan makan. Bagilah rasa panas-panas tu sedap. Okay. Jangan risau, nanti boleh order lagi. Nanti aku order lagi. Aku akan order. Aku order 10 Airil. Okay. Confirm 10 Okay. Kita kembali kepada kita punya kisah seram Airil. Yes. Aku tak tahu yang kat rumah aku ni ada benda ke tak Airil. Aku sebenarnya dah lama nak cerita benda ni, tapi kenapa aku tak rasa nak cerita? Aku rasa aku dah 6-7 tahun dah tak duduk rumah tu. Ya. Sebab dah duduk sendiri kan. Dah duduk bujang and dah kahwin. Sekarang baru dia bagi tahu aku yang rumah aku ada something. Apa yang berlaku kat rumah aku Airil? Sebenarnya cuba kau cerita. Aku duduk rumah kau tu dah berapa tahun lah? 10 tahun lah? 10 tahun lepas lah. 10 tahun lepas Okay, 10 tahun lepas. So dah tahun ke-10 barulah aku bagi tahu Actually kalau korang nak tahu, aku ni duduk Dekat sikit. okay. Actually kalau korang nak tahu, aku ni duduk rumah Syaf tau. Mak Syaf ni dah macam mak aku sendiri. Mak angkat aku dan Syaf macam adik-adik angkat aku sendiri. So memang aku tidur rumah dia lah, menumpang rumah dia dulu waktu aku belajar.
And then aku pun tak expect pula aku boleh kena macam tu sebenarnya. And bila aku nak bagi tahu tu, sebab aku rasa macam betul ke tak aku kena ni kan. Takut benda ni daripada segi saintifik. Tapi biar je lah kan. Biar je aku tak, sebab benda tu sekali lalu dan aku biar je. Okay. Cerita dia bermula pada waktu malam, sekitar jam 12 malam. Korang nak tahu apa je apa yang kelakarnya? Aku ni walaupun anak angkat, tapi aku tidur atas. Yang Syaf ni dia tidur kat lantai. Aku ada teruk dah perangai. Itu tamu. Itu lagi tidur atas tak apa. It's okay je. Aku bersalah pada dia masa tu kan. Tapi tak apa lah. Sebab aku sakit badan kau nak tidur lantai kan, kan. Okay, waktu tu dah tengah malam, pukul 12 lebih. Okay, aku dengan kau, kita tengah berborak sebenarnya. Dan masa tu gelap, tutup lampu. Oh ya. Yelah, sebelum kita tidur biasa kita borak kita akan kan. borak-borak kan. Kita tu muda kan, Pillow sampai talk tengah kan, malam pillow kan. talk Pillow talk kan. Kita bukan sebelah-sebelah kita orang, aku kat atas bawah, dia kat atas. Dia macam sofa ni, aku kat sini, dia kat bawah. Betul. Betul. Jarak dia tu dekat je sebenarnya. Betul. Okay. Syaf tengah sembang sini. Aku tak tahu lah, aku tak ingat lah topik dia apa. Ya, lama lah, 10 tahun dah. Memang sembang lah macam. Okay. Aku macam tengah aku tengah baring sini kan. Okay. Kau rasa macam Ray, kau tahu tak ni kan waktu tu dah pukul 12 malam, and semua dah gelap, lampu semua dah tak buka. Kita macam dengar suara kan, cakap-cakap kan. Okay, sembang, kau sembang, aku sembang. Lepas tu waktu kau tengah bercakap kan, waktu kau cakap tu memang panjang gila tau. Sampai okay, siapa kau tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Okay. Memang aku tak tahu. Sampai sekarang aku tak tahu benda ni. Sampai kau tak perasan sebenarnya ada benda jadi. Oh ya. Okay, cerita Ray dulu. Okay, waktu Syah tengah borak tu, dia tengah sembang cerita pasal apa aku tak ingat kan. Tiba-tiba aku tak boleh bergerak. Kau belum tidur lagi? Belum tidur lagi. Kau pun belum tidur lagi. Aku macam asal aku tak boleh gerak ni. Aku nak bercakap tak boleh. Okay, aku dengar kau sembang. Tiba-tiba macam telinga aku jadi yang kau cakap tadi tu, aku dah tak dengar dah. Okay. Aku dah bunyi gitu je. Tangan aku, kaki aku semua tak boleh gerak. Aku nak buka mulut tak boleh. Kau bayangkan. Okay. Jari aku je macam boleh gini. Aku try nak panggil kau. Macam macam tu kan. Tapi tak, memang kau tak dengar suara aku. Aku tak perasan. Aku tak boleh cakap. Suara tak keluar. Aku cuba lah. Macam Aku relax jap. Aku tak boleh baca mulut. Aku baca dalam hati. Aku baca Al-Fatihah macam tu kan. Itu kan. Lepas tu aku macam cuba tu. Aku rasa dalam 1 minit 2 minit juga tau benda tu jadi. Aku langsung tak boleh gerak. Lepas tu tiba-tiba kan gelap kan. Tapi aku still nampak bayang tu. Bayang apa? Bayang macam bentuk monyet besar. Bulu-bulu, macam bulu-bulu. Kepala, lepas tu bahu. Aku nampak tu je, kepala dengan bahu. Macam atas kau? Atas aku. Aku nampak gini. Macam gini. Wih. Aduh, aku tak pernah tahu ni kat rumah aku sendiri. Ya tu. Dah lah tahu aku tak tidur lagi. Kau tak tidur lagi, kau tengah borak. Aku macam gitu lah. Aku macam cuba nak panggil kau lah. Lepas tu aku selalu macam Asyhadu Allah. Geras macam aku mengucap masa tu. Seriau lah. Memang aku rasa benda ni tapi aku mengucap Asyhadu Allah. Macam tu kan. Lepas tu bila aku dah habis sampai macam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah macam. Tiba aku dah lega kan. Tak ada dah. Yang benda hitam aku nampak tadi semua tak ada dah. Okay, aku dah macam tangan aku dah boleh gerak lah. Aku tengok kau tengah sembang lagi. Kau tahu hari tu aku tengah ni kasihan tu Syaf. Kau tak tahu ke apa jadi kat aku ni semua.
Kau tengah struggle ni. Aku tengah struggle ni. Kau Itu- boleh borak lagi. Kau boleh. Kau apa tahu aku pergi dekat ni sebenarnya. Kau tahu aku jumpa ni apa semua kata. Syah. Aku diam lah. Kau tak tahu apa jadi ke tadi kan. Lepas tu macam aku diam je. Okay, tak apa lah. Lepas tu aku rasa kau tanya aku, Ril, kau dah tidur ke? Kau tanya aku gitu ke? Selalunya kau akan tanya macam tu lah. Kalau kau diam tiba-tiba kan. Kau tanya aku, Ril, kau dah tidur ke? Aku dah tidur lah ni. Macam gitu je. Dia tidur. Lepas tu aku dah tidur. Ui, aku tak tahu tu benda ni. Masalah kena kau diam, kau tak pernah cerita Sebab the next day ke apa. aku dah penat masa tu. Oh. Aku dah macam gabol pakai tindih. Ha? Kau dah tak ada energi dah. Kau tahu tak? Kau macam kau tanya aku, Ril, kau dah tidur? Aku macam kau dah tidur lah. Besok pagi aku bangun, aku dah tak ingat lah. Aku Kecil kau lupa kan Aku lupa benda. Aku lupa benda tu. Lepas 10 tahun. Lepas 10 tahun aku bawa aku ada ruang nak cerita. Sebab tak tahu kenapa aku tak nak cerita. Sebab aku takut benda tu macam dari segi saintifik. Dan aku tak nak takutkan kau pula satu hal kan. Yelah dah rumah aku kan. Dah Rumah rumah sendiri kau kan. kan. Betul juga. Logik So aku tak logik cerita benda tu. Ui. Tapi memang yang paling aku dah sedar tu macam Syam tengah borak, kau masih borak ke? Kau tahu tak ini kan, so aku tak suka lah dengan dia apa semua dia benda kan. Gosip pasal college lah. Gosip apa semua kan. So aku dah berpeluh rasa. Betul aku cakap aku memang perlu gila. Tu dalam hati aku, Syam, kau tak tahu apa jadi kat aku tadi sebenarnya. Kau tak ada, kau tak rasa aku macam gerakkan tangan aku itu kan. Tak. Tapi itu memang first last aku kena, aku rasa kat rumah tu. Oh sekali lah. Sekali aku kena. Tapi memang aku nampak lah benda tu. Okay. Dia sebab lampu bulan kan tingkat bukaan. Kan lampu cahaya bulan Kita tu kan ada lagi. menghadap tingkap kan bilik kita kan. Lepas tu ada macam bentuk badan situ kat atas aku. Okay. Itulah dia. Seram Setelah 10 tahun Airil menyimpan rahsia ni eksklusif dia beritahu kat podcast pula. Satu Malaya dah tahu ni. Waduh. Weh, aku tak tahu. So far dia menyeramkan sebab benda ni berlaku sebelah aku. And aku baru tahu benda ni. Okay Rin, tak tahu lah. Adik aku still lagi duduk rumah tu. Rasanya tak ada apa-apa sebab aku rasa satu family kita tak pernah kena apa-apa pun. Ya ke? InsyaAllah tak ada Benda apa ni lah. rasa Lagipun dah lama gila dah sebenarnya. Tak tahu lah kalau ada menyinggah ke apa kan. aku takut kau buat macam dulu. Kau ada singgah mana-mana, lepas tu kau balik rumah. Tak ada. Kita main gerak sama-sama. Kita main gerak sama-sama. Oh ya, waktu tu. kita pergi college semua sama kan. Memang aku tak ada transport. Gerak dengan kau naik bas apa kan. Okay, Itulah dia. seram, sangat seram. Sebab dia berlaku sebelah aku. Seram dan kelakar bagi aku lah. Yang kelakar bila kau tak ada reaction tu lah. Aku cakap siap. Aku sambung cerita, Boleh sambung. Aku boleh sambung je dengan kau borak lagi. Masalah aku tak tahu apa benda. Cerita kau tu sempat hilang kau kat telinga aku. Macam kau cakap ting. Ya. Dia tak ada tu kan. Sekali Yelah. bila aku dah sedar, sambung balik. Kau dengar suara kau cakap, kau tahu aku dia juga. Siut lah. Kelakar weh. Dia lawak pun. Lawak pun ada seram Lawak. ada. Gitulah. Okay, tak apa, kita proceed untuk next cerita. Ada lagi 2 cerita. Oh, dua. Ada lagi 2. Okay. Untuk yang paling jelas sekali, yang tadi intro tadi kita dah beritahu kan, tempat seram paling seram dekat Johor tu. Okay. So sebelum tu terlibat dengan kerja-kerja perubatan Islam. Okay, ini tajuk yang Arif bagi kat aku. Apa yang berlaku? Kau ada terlibat ke dengan benda-benda kerja perubatan Islam ni sebelum ni? Okay. Aku tak tahu kenapa macam mana aku boleh terlibat. Dia macam secara tak sengaja aku dengan Daniel. Okay, betul. Daniel sebelum ni memang pernah terlibat dengan benda-benda tu. Benda-benda And tu. dekat podcast sebelum ni pun dia ada cerita lah. Dan aku dengan Daniel ni antara asisten ustaz tu. Nama ustaz tu Ustaz Nazri. Okay. Okay. Actually aku pun tak tahu macam mana boleh tiba-tiba join kan. Aku ikut je Daniel apa semua. Banyaklah apa yang aku kongsikan ni mungkin just pengajaran. Dia tak adalah benda-benda seram kan. Tapi daripada pesakit-pesakit datang, kita orang ikut apa yang ustaz suruh. Macam solat hajat, kan, baca Fatihah, baca tu baca ni. And then seram tu tak ada. Cuma bila kita berubat, kita anggap benda tu macam membuat orang kan. Dia bukan seram lagi dah. Dia macam niat tu nak menolong.
Dan ada satu, setiap hari tu memang ada hari-hari yang berlainan. Bukan setiap hari lah, seminggu sekali kan. Tapi setiap kali kita pergi tu, dia akan ada perbezaan cerita, Kes-kes lain lah kes-kes lain kan. Okay. Kes yang berbeza. Kes yang berbeza. Ya, ada satu tahap tu kita orang rawat, ada seorang ni datang jumpa ustaz tu. Dia sekarang nak minta tolong berubat kan. Dia bagi tahu yang ayah dia ni dah lama nazak. Okay. Ayah dia dah lama nazak. Tak macam gitu je. Tapi tengah malam dia bangun. Lain macam Tengah malam dia bangun. Okay. Dia makan, dia jalan. Lepas tu kita orang macam yang anak dia datang lah, jumpa kita orang kan. Tanya, mana ayahnya? Ayah dia tak nak datang. Ayah dia tak boleh bergerak lah. Okay. Nak bawa memang tak boleh lah. Tapi memang dia kata ayah dia tu macam bentak-bentak, tak nak gitu, walaupun dah nazak. Okay. So kita mulakan dia punya perubatan tu lah. Kita buat solat hajat kan. Macam-macam solat masa tu tak ingat dah 2-3 kali juga kita buat solat kan. Solat hajat, lepas tu baca doa, baca Al-Fatihah, sedekahkan untuk ni, baca-baca benda-benda macam tu je. Lepas tu aku tak adalah ilmu tu sebenarnya. Aku cuma pembantu kepada ustaz tu. So segala apa ayat-ayat yang dibaca tu daripada ustaz tu sendiri, bukan daripada aku. So ustaz tu baca. Lepas tu dia baca, dia tunjuk tangan gitu kan. Okay, ibarat macam dia tengah macam hantar sesuatu tau. Okay. Dia kata dia tunjuk, ada hantar ke arah kiblat situ kan. Lepas tu dia dah baca-baca, dia hantar zuf. Lepas tu dah dah settle lah. Saya kata dah settle lah. Dah settle ke? InsyaAllah rasanya dah selesai kot. Sekali dalam 1 minit macam tu kan, yang anak lelaki tu, yang lelaki datang jumpa kita orang, dapat call, angkat. Lepas tu dia macam cakap, ayah dia meninggal. Innalillah. Kita orang macam, aku macam aku jadi bersalah pada dia kat sebenarnya. Aku macam faham lah. Macam takkan sampai cerita sekali kan. Takkan punca kita orang kan. Ya. Tapi kalau ikutkan kronologi dia macam tu lah kan. Kronologi dia macam tu lah. Memang betul-betul. Lepas minit dia dah berubat tu, dia dah macam dah baca, dah hantar gitu. Lepas tu kata, okay, tak apa, dah selesai, awak balik dia dulu. Lepas dulu dalam 10 minit tu dapat call, ayah dia meninggal. Maksudnya selama ni dalam badan banyak, aku pernah lah dengar lah kes-kes macam ni. Saka. Ya, salah satu lah. And then anak dia ni jenis macam tak kisah pun. Dia macam tak terkejut. Okay. Ibarat macam dia tak, walaupun dia tak cakap, tapi macam kita orang syak mesti dia dah tahu dah. Okay, cuma dia tak nak bagi tahu directly lah. Dia tak nak bagi tahu Dia tahulah yang selama ni masih menumpang dalam tu. Aku tak nak clarify benda ni, takut nanti orang isu kan. Mana-mandai kan. Mana-mandai lah kan. Tapi kalau ikut daripada segi apa kita berpandangan kita lah. Yang kita pernah dengar, kes-kes macam tu lah. Katanya orang ni dah meninggal lama, tapi dia tak meninggal lagi, tapi rupanya sebab dalam, dia yang menumpang. Yes, betul. Pernah dengar lah benda-benda macam ni. Dia tak meninggal, dia macam benda tu dia tahan sampai nazak tu, dia jadi nazak sepanjang hari tu. Malam dia bangun. Malam bangun tu yang bangun. seram tu. Sebab malam. Siang tak larat. Siang tak larat. Nazak, malam dia boleh aktif. Okay. So memang bagi masa tu aku rasa macam aku rasa macam aku tak nak siapa buat kerja ni lagi. Aku jadi takut tau. Ini kira kes kau yang paling ekstrim lah. Itu paling last aku buat. Aku ikut. Sebab tu aku buat ambil belajar, aku cakap salah aku. Kan? Ayah. Aku ambil belajar kan. Cakap ini last lah. Lepas tu aku dah tak join lah benda tu. Tapi kalau katanya kes-kes yang waktu aku tengah join tu, ada kes yang budak kulit sekitar. Oh, itu dia ni dah cerita. Kau bukan dari dah cerita lah? Okay, dah tak cerita. apalah. Tak payah. Kalau ada lagi selitan-selitan, korang tengok lah nanti kat situ. Dia macam ni lah, macam kalau kau kerja-kerja benda macam ni,
Kita orang kan ada gangguan-gangguan kat rumah sendiri. Oh maksudnya personally akan kena juga. Akan kena kat kita juga. Sebab kita, salah satu kita mengganggu tugas belah sana. Kalau ada jenis yang menghantar kan. Risiko dia kat situ. Risiko dia kita. Kita pun akan kena juga. So itu antara punca lah sebab kenapa aku dah tak nak buat. Merisikokan diri sendiri lah sendiri. Dan aku pula sekadar assistant, bukannya aku tahu benda ni. Kalau kena kat aku tak tahu nak buat apa kan. Betul, setuju. Betul lah. Okay, so far tu agak seram juga. And banyak pengajaran lah yang kita boleh dapat daripada cerita tu. Betul. Tapi kalau korang rasa nak buat benda ni, buatlah. Benda ni semua benda baik je. Cuma kadang-kadang setiap benda yang kau baik kau nak buat, dia akan ada pengorbanan dia. Dia akan ada risiko dia. Setuju, sangat setuju. Walaupun aku minat pun, aku suka je sebenarnya. Aku macam seronok tau. Setiap hari ada kes-kes lain. Tapi itulah, hanya yang gentas saja boleh bertahan. Okay, kita pergi ke next story. Yang sebenarnya bukan ni yang paling last sebenarnya. Yang aku lupa. Yang paling last cerita kau yang viral kat thread tu. Dekat thread pula. Sama tu kan ada thread. Kita cerita dulu Tapi sebelum tu kita cerita pasal ini boleh ke cerita ni? Mana? Villa. Boleh. Okay. Cuma aku takkan reveal cerita apa. Okay. Okay. Villa Nabila, which is ada dalam list tempat paling seram bagi Airil Hafiz. And Airil kata dia pernah masuk rumah tu. And apakah kejadian yang berlaku pada kau, Airil? Macam mana kau boleh masuk rumah tu? Okay, aku listkan Villa Nabila ni salah satu sebabnya tempat ni dia nampak antik dan nampak klasik. Dia punya klasik tu macam rumah banglo orang putih dulu-dulu tau. Kalau kau pernah tahu cerita The Conjuring kan. Okay, rumah dia style-style gitu. Okay. Dalam dia memang cantik weh. Memang akar-akar dia yang tumbuh-tumbuh tu, pokok-pokok dia macam unik gila tu. Macam kau tengok cerita orang putih, cerita fantasi cerita kan. Macam prop yang dah set up. Cantik lah. Macam Narnia cerita kan. Oh okay. Cantik tau. Lepas tu ada kolam lagi. And then tangga dia tu tangga kayu. Kayu jati. Memang kuat lah, kukuh lah, walaupun dah lama kan. Waktu tu aku shoot. Aku sebagai prop master punya assistant. Aku tak berlakon lagi masa tu. Aku sebagai prop master shoot satu cerita dekat Villa Nabila. Cerita apa korang pada pandai apa, lah. aku tak akan reveal. Kalau korang tahu Kalau korang tahu. Okay, by the way, kita orang ni kalau kita orang shoot tempat-tempat macam tu kan, kita memang akan ada ustaz sendiri dah. Okay, ustaz ni dia akan ya semah dulu rumah tu kan, for safety lah. Safety apa semua kan. Tapi ustaz tu sembang lah. Aku pula jenis macam tu, ustaz ni sembang aku ni kan. Dia kata apa? Tak apa, ustaz dah bawa naik dah semua, naik atas. Bawa naik. Maknanya semua makhluk-makhluk yang dekat bawah semua naik atas. Naik tingkat 2. Sebab kita nak shoot kat tingkat 1. Tak, ayat ustaz tu bawa naik semua. Maksudnya banyak lah. Ramai. Ui. Lain macam. Maknanya ramai. Dia kata apa, kat bawah tangga ada, kat bilik ni ada, bilik tu ada kan. Tak apa, jangan risau. Semua dah naik atas. Aku macam, dia ustaz sembang betul ni kan, tu macam tak percaya. Tapi official dia, ustaz tu memang ustaz yang buat benda tu. Cuma cara dia sembang tu tak meyakinkan aku. Tak apa lah, aku pun tak takut lah. Kalau ustaz kata gitu, ramai setuju macam tu, tak apa lah. Shoot lah macam masa prop master ni. Tahu tak, prop master ni antara orang yang awal datang dan orang paling last kali balik. Dia kena set up, lepas tu nanti kena kemas balik. Lepas tu kita nak kemas balik kan. Kita nak pastikan semua orang dah keluar dari rumah tu, baru kita orang boleh balik. Okay. Banyaklah kejadian-kejadian yang aku rasa pelik-pelik sikit lah berlaku. Tapi tak ada teruk sangat, tak adalah heavy. Salah satunya macam waktu kita nak balik tu kan, lori kita orang, van kita orang keluar kan. Tiba-tiba ada benda jatuh daripada pokok. Pom. Kita orang tak tahu boleh. Kita orang jalan terus. Malah nak tahu, malah nak beritahu kan. Okay. And then boleh dikatakan kru-kru kat situ semua kan, daripada yang sebaik-baik bercakapnya, jadi sekoyak-koyaknya kat situ semua.
koyak semua tu. Tiba-tiba jadi baran. Oh bukan, nak ngamuk, nak marah kan. Jauh semua kan. Sekarang pasal korang ni tak relax Sampai aku sekali, aku pun macam, aku tengok buah kelapa kan, aku tendang buah kelapa tu, boom, jauh. Aku rasa macam marah gila babi. Pasal semua kru macam tu. Okay, tu salah satu lah. Lepas tu ada satu time tu, aku tengah buat kerja apa pasal, aku masuk tu bilik tu, tiba-tiba darah hidung aku keluar. Ush, Menitik dari hidung. darah dekat hidung aku keluar. Menitik macam, ush, dia je darah, banyak gila dah. Okay, tu salah satu lah. Okay, ada yang satu benda ni, aku tak boleh nak iakan benda tu, aku tak boleh confirmkan benda tu betul ke tak. Cuma aku boleh cerita je lah apa yang jadi. Okay, ada satu scene. Scene ni adalah scene pemujaan. Okay, so prop master, kita orang kumpulkan barang-barang pemuja tu, macam colok, lepas tu ada mangkuk tu kan, lepas tu ada bentuk dia punya simbol, simbol nak puja, pentagram apa semua, lilin apa semua kan. Okay, dah set up lah, so set semua dah ready. Okay, pelakon masuk. Okay, director dah ready, kamera semua dah, light semua dah set apa semua kan. Director, okay, ready semua ready. Okay, pelakon dah masuk kan, dah duduk kat situ kan. 3, 2, 1, action. Sekali dengar bunyi kat luar, betul-betul dekat luar bangunan tu, luar rumah tu, dekat luar daripada guard lagi, memang dah keluar lah kat highway tu. Boom, accident. Malam tu betul-betul. Betul-betul dia kata action, betul-betul scene pemujaan. The action itu boom. Depan tu masa tu laut lagi tau. Laut lagi. Kereta tu masuk laut, tapi tak ada masuk ABH, dia masuk paru kan. Lepas tu dia langgar orang tengah lepak ke tepi tu, meninggal. Bangsa apa aku tak boleh beritahu lah. Okay, aku tak nak benda ni jadi isu. Satu hal. Yelah, takut orang cakap relate kan pula kan benda tu kan. Aku tak nak cerita benda tu. Tapi kejadian tu berlaku ketika itulah. Ketika tu kebetulan. Kebetulan. Cuma aku cerita je lah apa yang berlaku. So aku tak boleh nak iakan benda tu. Okay, dan jenazah tu yang meninggal tu, dia macam mak rempit kan. Motor dah hancur apa semua kan. Kau tahu tak, dia, muka dia tu kan berpaling ke tepi, mulut tengah. Okay, kau nampak lah keadaan jenazah tu. Okay, Yang drive tu orang Cina. Dia keluar biasa je, tak mabuk pun. Pelik tak? pelik lah. Tapi tak apa pun. Cina tu cakap Cina macam, yang pemandu tu cakap apa? Dia macam, dia ni dia macam bela. Oh, dia pun pelik macam bela accident macam tu lah. Padahal budak dak terlepak tepi. Bukannya dia kat tengah tu. Dan kereta tu boleh masuk, nak masuk ke laut. Ui. Dia keluar macam, dia pun macam blur-blur lah. dia macam bela. Apa jadi kan? Aku tengok ya, benda siap ni. Lepas tu tiba-tiba kat depan tu, kat luar tu kan, yang ada guard apa semua kan, pondok guard tu kan, luar daripada villa kan, ada random pakcik kat sebelah tu, betul-betul sebelah aku. Dia duduk kat depan rumah tu juga. Dia tak pandang aku pun, muka dia tu, dia tak pandang aku, tapi dia sambil hisap rokok, dia gini. Dah kena lah budak ni. Dah kena dah budak ni. So okay, saya lagi sebut, dah kena dah. Dah kena makan. Dah kena makan. Oh, dia cakap macam tu. Mula dah kena dah hari ni. Dah kena makan dah. Aku dengar macam, siap apa cik, apa benda kau cakap ni dah. Kan? Aku tahu budak yang jenazah tu macam ni, tengah. Scary. Aku sebabkan ada pakcik itu, baru aku relate balik kejadian ni. Macam dah lah scene pemujaan. Baru kau fikir baru aku satu-satukan balik kan, pemujaan. Lepas tu betul-betul director cakap action. Okay.
Director cakap action, boom, terus accident. Wih, macam Aku diam je, tak apa lah. Sebab aku je yang keluar situ, yang lain semua tengah shoot macam biasa. Ya, ada orang teruskan lah. Ada orang teruskan apa yang lah, berlaku sebab dekat scene kan. sebab accident pun kat luar highway kan. So aku keluar, aku tengok aku tak sangka pula ada Something happen. ada persoalan kat situ. Betul. Bukan nak cakap benda tu confirm. Tapi dia macam kebetulan tu rapat. Rapat sangat kan. Dia ada scene tu, lepas tu kejadian kat luar dengan pakcik random Yang bagi tahu. yang buatkan aku terfikir benda tu. Okay, untuk pengetahuan korang, aku pun masa mula-mula datang JB, Airil ada bawa aku lalu dekat Villa Nabila. Aku pernah dengar cerita pasal Villa Nabila ni. Aku mesti ramai orang tak tahu, orang-orang terutamanya bukan orang Johor lah. Ingat Villa Nabila ni ada dekat kawasan-kawasan Tersorok. Contoh macam Highland Tower kan, Tersorok dalam sikit kan. Villa Nabila ni betul-betul tepi jalan jalan besar. Highway. Macam kat bandar lah kat sebenarnya. bandar. So sebab itulah Airil cakap depan tu jalan besar. Orang lepak. Ada accident. Dia randomly lah. Tempat tu seram tapi dekat tempat public. Tu yang unik and pelik lah Villa ni. Okay, menarik. Okay, So, itulah dia. Kalau kau kata kisah yang berlaku dekat Villa yang kita on shoot. Maybe ada follower ataupun viewers yang tahu lagi and ada pengalaman pasal Villa Nabila, korang boleh komen kat bawah. Mana komen yang menarik tu korang boleh DM aku. Mana tahu dapat hadiah ke apa kan. Kita tak tahu. Nanti kita arrange lah. Okay, Ril, ni pun dah lewat. Airil pun antara guest yang punya episod paling panjang lah. Agak banyak. Aku rasa dah dekat 2 jam kan ni. Yes lah. Best lah. Seronok tak? Seronok tak? Awal-awal tadi dia kata cerita aku tak banyak tu. Lalas banyak weh. Aku tak expect panjang macam ni kan. Okay, cerita terakhir ni macam aku dah tease korang tadi masa awal-awal. Ni pengalaman Airil masa syuting lah. And case ni pernah viral. Airil pernah cerita kat TikTok. Lepas tu somehow dia viral sampai ke page-page media lain lah. Pergi bulan lah apa benda semua tu kan. Media-media kau tahu lah, media-media online kan. Sampai ke media Cina pun ada. Sampai ke media Cina punya viralnya kes Airil ni masa tu. And kes ni bagi aku seram gila lah. Dia dah pernah cerita kat aku lah. And aku pernah baca pun cerita ni. Tapi ni secara eksklusifnya Airil nak cerita kat podcast kita ni. Serius lah? Asal tu kau tak berani nak cerita? Dia macam benda ni dia masih dalam trauma aku sebenarnya. Sebab benda ni walaupun dah 4 tahun lepas kan, tapi itulah kejadian antara hidup dengan mati aku secara real. Sebab tu bila aku nak cerita pasal ni, aku sebenarnya kadang tak berani. Salah satunya sebab bila aku cerita, aku start cerita, aku akan meremang sebenarnya. Kau akan teringat lah. Aku akan teringat. And then ada satu tu malam tu aku tak ada tidur. Dan dalam 2-3 minggu ni aku ada juga mimpi aku datang ke tempat tu. Kau dah cerita ke tak? Kau rasa aku boleh cerita? Aku tak tahu. Depends kat kau. Kau nak cerita secara roughly pun boleh. Tapi dekat online, kalau katakan Airil tak bersedia untuk cerita, maybe kita boleh buat dekat hari lain bila dia dah ready. Tapi korang boleh je cari cerita ni dekat online. Search apa? Airil Hafiz. Cerita seram Jenjarum. Benda ni berlaku dekat Jenjarum. Jenjarum kat mana ya? Jenjarum kat Selangor. Kau dah cerita ke tak? Nak sikit-sikit? Sikit lah. Kalau korang tengok kes tu sebenarnya pernah viral. Kes pasal saya hilang dalam hutan. Tak boleh dah. Dah lewat kan? Dah lewat setelah. Lepas tu sebab rumah ni. Faham? Okay. Okay, tak apa. Kalau korang nak tahu full story, korang nak tahu cerita dia, korang boleh tengok dekat saya punya TikTok lah. Kau nak share nanti macam mana? Tak apalah, orang search lah kan. Airil Hafiz Jenjarum, InsyaAllah jumpa kan. InsyaAllah jumpa lah. Aku try search tengok. Kalau betul keyword dia, nanti korang boleh search. Sorry guys, aku tak boleh. Aku faham. Satu sebab sebenarnya maybe korang tengok ni pukul 8.30 malam, tapi sekarang ni dah pukul 3 pagi kat sini lah.
Oh. Nampak? Oh, Nampak ada. tak aku sebenarnya tengah Ada keyword. Betul. Korang pergi cari Ariel Hafiz, Jen Jarom, nanti korang akan jumpa kisah dia. So aku respect decision kita punya guest kali ni, sebab dah lewat. Kita orang tak berani nak eksploitasikan. Kita tak berani nak menggunakan dia punya trauma tu. Takut dia punya trauma tu kembali lagi. Tak sebab berani. kalau siang mungkin boleh lah kan. Sebab ni dah malam. Lepas tu memang setiap kali aku cakap kau, kalau aku cerita kat sesiapa pun, dia punya aura dia masih ada lagi. Okay. Dia punya rasa gerun dia masih ada lagi. Dan aku sampai meremang gila. Ni tadi aku nak start macam wush. Okay. Dia boleh buatkan bila aku nak cerita tu aku akan jadi stuck. Faham. Okay. Okay, it's okay, tak apa. Okay. Korang cari je nanti kat TikTok Ariel Hafiz Jen Jarom. Tadi aku baru search keyword tu ada. Okay, rasanya tu je Ariel. Thank you. Alright. Sudi hadir ke podcast aku. And insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Kalau ada lagi cerita seram. And kalau kau ada kawan-kawan artis lain yang nak join podcast ni, nanti kita akan susun lah, insyaAllah. Aku akan promote lah. War-warkan benda ni. Contact aku je nanti. Amin. Mana ada hati-hati singgah ni. Best je. Okay. Okay guys, terima kasih yang tengok podcast ni. Ada apa-apa nak promote? Bubur Asyura kan? Bubur Asyura. Lagi sekali. Last. Nak tunjuk Kau makan. Kau makan lah. Tunjuk. Kau promote. Okay, ni Bubur Asyura. Ni kita orang buat pre-order. So siapa nak tu kita akan collect order macam 4 hari atau 5 hari sebelum nak buat benda ni. Ni memang eksklusif lah. Sebab apa? Firstly dia memang bukan tak ada jual kat mana. Dia susah nak dapat. Betul, sebab dia bermusim. Dia bermusim. And then ni adalah makanan tradisional orang Kelantan. Bagi aku sebagai orang luar, aku rasa bubur ni sedap gila. Sedap weh. Ketagih. Aku sampai ketagih. Ni bukan aku nak puji kau. Tapi sebagai orang luar, aku rasa korang kena try juga benda ni. Betul. Untuk korang dapatkan Ariel punya bubur Asyura yang dia jual ni, pre-order, nanti aku sediakan link kat bawah. Korang WA je. WA pula. Korang WhatsApp je nanti. Sebi. Nombor tu, dia akan buat pre-order. Okay. Rasanya tu je. Thank you, Ariel. Dah balik. Aku nak sambung makan. Itu je. Kita jumpa lagi untuk next episode. Jangan lupa setiap hari Rabu dan Jumaat pukul 8.30 malam akan ada episod yang baru. So pada korang yang belum subscribe lagi, korang subscribe. Subscribe itu percuma sahaja guys. Tekan butang loceng. Tolong tekan Ayat dulu. Tekan butang loceng. Tekan butang loceng untuk korang dapat notification untuk episod-episod baru pada akan datang. Subscribe. Bagilah support kat kita orang. TikTok dah boleh dapat 20k, takkanlah YouTube tak boleh dapat. Come on. Okay, thank you. Thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Seram setempat. Penduduk kampung Bubuk Mas di Cenderian Perak polis Syahiran tiada sebarang unsur jenayah dikesan namun tinjauan berterusan tetap dilakukan. Sementara itu Ketua Polis Melaka Dato' Sultan